warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3, tajuk bandingan semacam. Apakah maksud bandingan semacam? Perbandingan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda. Bandingan semacam. Pantas macam kilat bermaksud sangat cepat. Gebu seperti kapas bermaksud lembut dan ringan. Putih umpama salji bermaksud sangat bersih, cerah dan putih bersih. Bandingan semacam yang seterusnya. Segak bak putera bermaksud sangat kacak. Cantik laksana bidadari bermaksud sangat jelita. Manis seperti madu bermaksud sangat manis, menyenangkan dan memikat. Pahit macam hempedu bermaksud sangat pahit atau perkara yang tidak menyenangkan hati. Terima kasih dan murid-murid sila salin dalam buku nota. Seterusnya, sila buat latihan menggunakan buku aktiviti jilid 1, muka surat 35. Selamat menjawab.